Assalamualaikum geng. Okey, hari ni hari biasa geng. Hari ni hari Selasa geng. Aku memancing ikan air masin lah. Oh, rasa aku ada kat mana? Kau rasa aku ada kat mana? Aku rasa aku ada kat mana? Aku ada dekat ini kan. Aku ada dekat KM Puncak geng. KM Puncak. Orang cakap apa? KM Puncak dekat Paka. Kolam ni aku pernah datang geng, tapi lama dah aku pernah datang. Dulu tak boleh pakai soft plastik. Sekarang ni dah boleh pakai soft plastik. Jadi aku masuk lah. Terima kasih pakai kolam sebab benarkan aku guna soft plastik geng. Jadi hari ni aku nak pakai soft plastik dulu. Lepas tu kalau untuk ikan tak mematut, kita pakai umpan lah. Aku bawa umpan geng. Umpan ikan geng. Ikan selayang. Tapi untuk sejam 2 jam pertama ni aku akan guna soft plastik dulu lah. Lepas tu aku kalau tak makan, aku akan pakai umpan lah. Itu geng. Jom lah, aku review setup dulu geng. Aku review setup dulu. Okey geng, hari ni macam biasa geng, aku pakai soft plastik daripada Darul Mateka. Orang panggil pelepak pisang. Aku nak pakai warna killer ni dulu geng. Tengok ada ketuk ke tak ada ketuk. Aku pakai tu juga geng. Sebab kolam ni dalam sikit geng. Di dalam sikit. Tapi aku pakai 7 gram lah. Daripada Darul Mateka juga geng. Daripada Darul Mateka juga. Berserta tak lain tak bukan geng. Daripada ESP Daripada ESP Legera. Kecil, kompak, padat, padu, mantap. Ni lah setup dia. Bersama rod randuk 410 geng. Macam biasa 410. Memang aku main untuk main soft plastik ataupun main casting upang lah. Aku pakai jorang ni lah. Ini adalah setup favourite aku. Aku nak try ketukan daripada kolam KM Puncak geng. KM Puncak ni macam-macam spesies ikan ada kan. Jenis hok ada, merah ada, siakak ada. Jadi kita try lah. Ada rezeki ada geng. Kalau tak ada rezeki tak ada lah. Tapi kolam ni tak buka geng. Dia buka pukul 4. Aku masuk pukul berapa ni? Sekarang ni pukul 3.46. Dalam 15 minit lagi baru kita boleh first cast of the day. Sekarang ni kita relax-relax dulu, setup dulu. Kita tengok dulu mana yang tak kena. Baru kita baling sekarang ni tak ada orang lagi kan, sebab aku masuk awal. Aku bosan. Aku masuk awal, jadi tak ada orang lagi lah. Sekejap lagi pukul 4 ada orang. Biasa gitu lah. Kalau yang video ni sampai habis kan, kalau ada rasok ada lah, kalau tak ada lah kan. Mantap kan. Ciao. Sementara tunggu tu aku buat setup ni dulu lah untuk main umpan geng. Ini je aku punya setup ni. Kecil geng. Mata saya 20. Mata saya 20. Foil ring. Batu 5 gram. Berserta berambut macam ni lah. Aku pakai berambut macam ni geng. Sebab aku pakai BC. Aku buat pendek je. Untuk main umpan. Umpan yang aku pakai ni geng. Allah tak nampak geng. Ini dia geng. Allah, kerah. Kerah yang batu geng. Orang panggil kerah. Oh ni geng. Anak ikan selayang geng. Kecil geng. Ini potong 2 baling. Memang menyambut lah. Kita try pakai umpan ni dulu. Tapi first aku nak main untuk soft plastik dulu kan. Kita letak matakan siap-siap dalam ni. Senang lagi. Tak payah nak ambil dalam bekas ni tu. Itulah setup dia. Sementara menunggu opening kolam. Opening kolam maksud dia sementara menunggu kolam ni buka, kita lepak-lepak tu lah. Main-main set tu lah. Ciao. Okey kan. Untuk hari ni firasat aku rasa aku target dalam 5 ekor ikan kan. Target aku dalam 5 ekor ikan. Kita tengok lah. Kalau ada lah. Kalau tak ada lah kan. Gitu lah kan. Target kita 5 ekor ikan kan. Sebab firasat aku mengatakan aku boleh strike 5 ekor. Gitu lah. Kita kena ikut firasat kita kan. Mantap kan. Layan. Okey kan, kat sini suasana dia sempoi juga kan. Ada pokok nyor, ada basah. Tempat duduk banyak. Jadi sesuai lah. Nak kata kolam ni besar, tak besar. Nak kata kecil, tak kecil. Dia sedang-sedang.
Tapi kalau kita duduk sini, kita nak baling belah sana, boleh sampai kan. Longkas boleh sampai. Kalau kita duduk sini, kita baling kuat, memang boleh sampai belah sana. Tapi dia lebih kepada memanjang. Kolam ni memang sempoi. Air pun cantik kan, air jernih. Cantik air. Ikan kat sini memang power juga air kat sini kan. Siapa yang pernah selalu memancing kat kolam ni, kau komen kat bawah. Gasok ke kolam ni ke macam mana, umpan apa yang gasok ke, korang komen kat bawah. Kalau korang selalu main kat kolam ni, KM Puncak ni kan, kat Paka ni kan, kalau komen kat bawah kan. Mantap. Info. Okey gang, bunyi whistle dah bunyi. First kah of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Modal ada gasak-gasak kan. Kita tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Adop. Okay, kita tengah umpan tu. Kita tak mau makan lagi. Allah jauh. Tak mau makan SP kan starting. Aduh geng, ikan makan orang hidup lah geng. Macam mana ni? Ikan makan ikan hidup, umpan hidup. Kita nak ikan, kita nak SP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Strike. Alhamdulillah. Strike. Alhamdulillah. Dia nak makan udang ni. Dia nak makan udang. Alhamdulillah. Dia nak makan udang. Kita dapat ikan yang pertama geng. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah ikan pertama kita. Dia nak udang geng. Susah pula kok. Ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah. Ikan pertama kita. Alhamdulillah kan. Lesen pertama kita berjaya dinaikkan. Dapat lesen pun alhamdulillah, bersyukur lah kan. Dapat lesen kita alhamdulillah. Kita cari ikan yang kedua. Cari ikan yang kedua ya. Mantap. Kita pakai umpan ikan. Ni. Ni nak. Ni tu. Terima kasih. Allah. Strike. Kamu tu Allah Akbar. Waduh. Kokoh kan. Allah Akbar. Putu. Ikan apa yang makan ini kan? Utuh kan.
Gila betul. Aku rasa macam ikan jenahak kan. Aku rasa macam ikan jenahak yang makan. Kau rasa macam mana? Betul pula ikan kedua. Kau tengok kan, hari nak hujan kan. Aduh, macam dah hujan hari ni kan. Tak ada arah lah. Macam dah hujan hari ni. Boleh seekor lah, kau seekor. Orang siapa. Hari ni aku rasa dia tak nak SP kan. Hari ni. Buat aku casting. Tak ada yang ambil pun kan SP. Aku tak tahu lah. Aku tanya hotel-hotel lama. Dia khabar dia nak udang hidup kan. Tapi masalah aku malas nak beli udang hidup. Sebab aku bawa ni umpan ikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan, strike kita yang kedua. Alhamdulillah. Ada juga. Strike kita yang kedua kan. Mantap. Ikan. Ada baik lalu pakat sama dengan men. Ada tu. Payah je naik. Itulah kan, ikan keluar kita. Siakap putih kan. Siakap putih. Mantap. Kita dapat ikan yang kedua. Yang kedua. Mantap, kantap. Inilah ikan kedua kita. Siakap putih lagi geng. Alhamdulillah lah, janji ada. Tu dia geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, strike ikan yang ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merah geng. Ikan yang ketiga kita merah geng. Alhamdulillah. Tu dia. Pak ikan. Pak ikan. Yang ketiga kita. Dia bagi merah geng. Alhamdulillah. Padu mantap. Korang tak tergoda masing. Tuduh. Sikit je kan. Sebab aku terus sembak ni. Itu ni kan. Ikan ketiga kita. Merah, menyala merah. Mantap. Okey, aku rasa memang aku tak pakai SP lah. Sebab SP langsung dia tak nak ketuk kan. Aku tanya brother yang main SP tadi pun langsung tak boleh ketuk. Jadi aku tukar umpan je lah 100%. Aku akan main umpan 100% kan. Tengok lah dalam masa sejam lagi habis masa kita. Kalau ada ketuk ada lah. Tapi tak sampai lagi. Tak tercapai lagi target kita kan. Target kita 5 ekor kan. Kita dah baru dapat 3 ekor. Tu dia. InsyaAllah ada lagi. Doa kan. Mantap lah ni. Okey kan, maka tak malah sudah episod aku memancing hari ni kan. Dekat mana ni kan? Dekat kolam KN Puncak kan. Dekat Paka, lebih tembok lah Paka kan. Conclusion dia kan. Conclusion aku bagi conclusion lah. Kolam ni memang
memang sedap geng. Memang padu lah kolam ni. Sebab apa tadi aku masuk, aku 3 orang geng, tapi dia lepas banyak geng. Dia lepas dalam 15 ekor tak silap aku, ataupun 10 ekor tak silap aku. Tapi puas hati lah, walaupun orang sikit tapi dia lepas banyak geng. Alhamdulillah kita dapat serat 3 ekor. Lepas tu putus tali 3 ekor 3 kali. Itulah untuk permainan hari ni geng. Semoga kalau semua terhibur. Itu je lah untuk hari ni. Maka masa pun dah time habis dah geng. Pukul 9 dah aku. InsyaAllah. Terima kasih tengok video aku ni sampai habis geng. Korang memang mantap geng. Hari paka geng. Korang kena datang kolam ni. Puas hati. SP boleh main, udang semua boleh main. SP ni baru lagi boleh main, tapi tak ada lah hari ni kan. Dia tak nak makan SP, dia nak makan ikan. Tetap baru dia hidup lah. Okay geng, ciao dulu, gerak dulu. Assalamualaikum. Ciao.